Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Uwais. Saya rasa, saya yakinlah Muazzamuna mengenal, kita mengenal susuk tubuh ini yang ulama muda lah lagi faham. Maksudnya aktif berdakwah ke sana ke sini, walaupun tugas hakikinya di madrasah, masya-Allah tabarakallah, beliau ni sangat aktif ya, menyambung ataupun memegang amanah daripada tuan-tuan guru ataupun para masyayikh beliau untuk berdakwah. Jadi kita tengok beliau ni program penuh di masjid, bukan setakat di negeri Pahang, bahkan di luar negeri Pahang. Ustaz Al-Fadhil, silakan. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali diucapkan jazakallahu khairul jazaa lah. Terima kasihlah kepada yang berbahagia akhina, Alhamdulillah, kita Ustaz Barakatullah. Astagfirullah. Alhamdulillah, masya-Allah. Kerana di atas pertemuan ni, masya-Allah. Jadi kita datang ni, datang ziarah Ustaz Ba lah, ziarah ke Pondok Pokok ni. Allah almarhum guru kita. Dan selalu kita tengok daripada jauh je Ustaz Ba ni, tengok daripada jauh dia punya nasyatat da'wiyah dia tu, masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya-Allah. Syukur. Gerakan yang dia menghimpunkan antara dua jalan lah. Satu jalan-jalan turaf ni, jalan-jalan ulama. Masya-Allah, alhamdulillah. Pondok dia ni pondok pokok yang masih lagi meneruskan dengan tradisi pondok-pondok lama ni. Alhamdulillah. Tetapi dia tidak meninggalkan arus perdana. Arus perdana itu dari segi min haith apa, dari segi sudut bagaimana konsep penyebaran dakwah. Kerana bila sebut kata penyebaran dakwah ni Ustaz Ba, ini dinamakan sebagai konsep-konsep ni orang panggil wasail lah Ustaz Ba kan. Wasail ni maknanya alternatif. Jadi saya pernah dengar dulu siapa tu ada gambar dekat luar tu Ustaz Ba, Habib Muhammad Allah Al-Idrus kan. Jadi dia kata semua wasail yang boleh menyampaikan manusia kepada Allah, maka itu boleh dijadikan sebagai wasailud dakwah, alternatif dakwah. Macam kita podcast ni, masya-Allah, ini semua alternatif dakwah lah. Sebab kita nak sampaikan mesej kepada umat. Bahkan hari ni kalau kita melihat audien yang duduk di dalam wasail i'lam ni lah, maknanya audien yang duduk dalam TikTok ni Ustaz Ba, dalam Facebook ni, ini lagi ramai lah daripada audien yang duduk dalam masjid. Masya-Allah. Begitu. Jadi alhamdulillah, saya merasa bertuah lah pada petang ni. Saya rasa bertuah dapat duduk sekali sepentas dengan Ustaz Ba ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Nak berborak-borak, nak sembang-sembang. Lepas tu pula dengar 2-3 hari ni nampak panas sikit, nampak Facebook Ustaz Ba tu, apa benda yang Ustaz Ba nak sampaikan dekat Facebook dia tu, nampak macam panas sikit. Bab manhaj lah, bab apa siasah bertempur dengan manhaj pondok. Jadi mari jauh ni Ustaz Ba nak dengar jugalah daripada Ustaz Ba sebenarnya. Allahu Akbar. Daripada Ustaz Ba, apa benda yang Ustaz Ba nak sampaikan, sejauh mana pertembungan orang pondok dengan ahli-ahli siasah, ahli politik ni sebenarnya Ustaz Ba. Itu nak kongsi-kongsi dengan Ustaz Ba, nak sembang-sembang Ustaz Ba. Alhamdulillah, Al-Fadhil Mukarram Ustaz Uwais. Jadi benda yang panas taklah sepanas cerita apa kita digemparkan Malaysia Jaslina apa ya Ustaz Uwais di Atapah ya, kehilangan. Sebenarnya kawan dia tu sahabat kita yang Ustaz Hanafi Naim tu, Ustaz bin Nikmat, salah seorang daripada tim itu, sahabat kami di Syria, Ustaz Abu Samah, Ustaz Hanafi sama tu seorang. Jadi anak call dia tu, dia yang naik helikopter tu kan. Mana sahabat kita tu. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita bersyukur semua dengan keadaan Jaslina pun dah temui oleh Allah Taala. Tapi cerita saya di Pahang taklah sepanas tu Ustaz. Taklah sepanas tu, taklah sehebat cerita tu, tetapi lah sekurang-kurangnya bagi saya, sebab saya Ustaz, kalau Ustaz perhatikan kronologi atau perjalanan dakwah saya lah semenjak kita terjebur dalam bidang menjejak ulama, awliya, kumpul silsilah, saya tak bercakap pun tentang politik Ustaz. Tapi ada satu perkara tu bagi saya macam rasa perlu melihat kepada wakil suasana sekarang ni, mengenai dengan benda yang kita nak keutamaan kita dipanggil aulawiyat kita.
Sebab sekarang ni orang terlepas pandang buat akidah pegangan yang jelas. Bila kita renung dan kita nilai balik, apabila benda yang penting tu macam kita kata tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah secara klasifikasi ataupun manhaj yang dibawa oleh ulama salaf kita tu masih lagi belum jelas. Macam mana anda rasa anda begitu gusar, bukan setakat anda bukan barisan daripada guru kita yang bersama tu bercakap menilai macam mana keadaan ni kalau begini, ya, masyarakat umum macam mana Ustaz? Kalau para asatizah begitu, ya, maknanya tahap dia tu bagaimana masyarakat di luar. Maknanya kalau parti-parti lah kita sebut kan, ataupun hizb-hizb ini yang tak tekan ataupun tak menjadi keutamaan satu benda tu, nanti benda tu akan jadi macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benda ni akan rasa benda biasa, bahkan benda ni fikrah tak jelas. Sedangkan kita tengok dulu Pahang, titah tuanku ke bawah dulu baginda tuanku sendiri pun, beliau pun menyebut tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jadi apabila saya ketengahkan benda tu Ustaz, jadi saya kata patutnya politik ni kita taklah berpolitik kepartian, kita politik bagaimana Rasulullah kan. Jadi benda yang penting tu kita pentingkan. Ni kadang-kadang Ustaz kita lihat di luar yang benda yang tu dia kesungguhan tu lebih kan. Jadi benda yang asas ataupun benda yang nak tu ada golongan-golongan, bukan kita semua kan. Macam saya pun terlibat dengan kawan-kawan apa, dia kata nanti Ustaz benda tu kita penting ada satu benda lagi yang penting. Jadi benda ni biar dululah, kita kata nanti akan terjadi sendiri. Jadi saya pun taklah kita kata benda kuasa tu penting Ustaz. Kan bila saya ketengahkan benda tu jadi panas sikit. Jadi politik kepartian, politik Rasulullah, siasah, maknanya ada ke siasah yang selain daripada dibawa Rasulullah. Itulah Ustaz, alhamdulillah dengan kedatangan Ustaz ni, cuba Ustaz beri sikit pencerahan kan, bagaimana kita dalam menepani keadaan situasi sekarang ni supaya ianya keadaan yang kita nak ambil aulawiyat tu tentang fikrah, manhaj, metod kita kan, supaya jelas. Dan apakah yang kita kata yang suasana sekarang ni kita nak bawakan Ustaz? Saya ingat ni Ustaz apa dia ni, mungkin dia orang ni tak faham lah Ustaz bila Ustaz cerita dalam Facebook tu, mungkin dia orang ni tak faham apa maksud daripada yang tersirat daripada apa yang Ustaz cuba nak sampaikan tu. Jadi kalau nampak tadi yang Ustaz cakap tadi memang jelas lah. Maksudnya bila kita ada titah Tuanku Sultan berkait dengan pengukuhan Ahli Sunnati wal Jamaah ni, khususnya di negeri Pahang ni, jadi sepatutnya seluruh rakyat negeri Pahang tanpa mengira latar belakang lah, mana kalau ikut kira parti ke, orang duduk dalam parti ke Sabah, orang duduk dalam tarekat ke, orang duduk dalam jemaah dakwah wa tabligh ke. Jadi manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah ni sepatutnya menjadi teras lah. Sebab semua kita tahu bahawasanya perjalanan Ahli Sunnah wal Jamaah ini satu manhaj yang diwarisi daripada turun temurun. Semua tahu, orang panggil yang kata Arkanuddin, yang mana dia terbit daripada rukun-rukun agama tu. Memang itu bukan benda baru, itu benda lama. Maknanya pegangan akidahnya Asy'ariyah, pegangan fiqhnya Asy-Syafi'iyah, kalau di tempat kita ni, dan pegangan tasawufnya Al-Ghazaliyah. Ini orang panggil dah, selalu Ustaz panggil telah membumi tu. Istilah membumi tu. Membumi tu. Jadi cuma memanglah dari segi sambutan masyarakat ni hari ni, sambutan masyarakat wabil khusus kepada sebahagian asatizah, memang kita nampak benda tu Sabah. Kelompokan kita hari ni kita tak menyambut secara bersama, sehingga minta maaf mungkin ada orang masih lagi melihat ini Ahli Sunnah wal Jamaah ni hak yang fardu ain tu lah Sabah, fardu ain hak kafar tu lah. Jadi bila selesai fardu ain kafar itu satu benda yang perlu kita buat pencerahan ni Ustaz. Maksudnya tahap fardu ain tu, fasa dia tu. Maknanya Ustaz baru berkata sifat 20 fardu ain dah kita dikafar, dipasti sekolah rendah dan ya, bukan kita nak menidakkan sistem tu, tapi dah ada Ustaz. Tapi ini kita kata fasa tu, yang beberapa fasa yang kita masukkan lepas fardu ain tu lepas taklif syarak. Betul.
Sebab dia ada level dia. Level Ustaz. dia, Level Ustaz. dia. Maknanya fardu ain yang dikafar tu fardu ain lah, tapi itu level untuk mubtadiin Ustaz. Bila orang tu dah berumur, orang baligh, level fardu ain dia tu akan lagi meningkat. Itu biasa. Jadi sebenarnya orang hari ni, kita melihat masyarakat hari ni, walaupun daripada kalangan asatizah, dia melihat bahawasanya benda tu sampingan, ada satu kesilapan besar. Sedangkan kalau kita melihat Ustaz Bah, dari segi jajar apa dia yang dipanggil sebagai arkanuddin ni Ustaz Bah, fiqh, tauhid, tasawuf ni, kalau kita nampak kenapa ulama-ulama zaman dulu ni menekankan kepada konsep tasawuf, contohnya kalau kita kata ni konsep tasawuf ni Al-Ghazaliyah. Kita baca kitab Imam Al-Ghazali, apa yang sebenarnya kita nak bekalkan kepada masyarakat. Yang kita kalau tengok pada wakil kita hari ni, wakil masyarakat hari ni yang mengata di antara satu sama lain, Ustaz, ini kelompongannya kelompongan apa? Kenapa yang kita, tuanku pesan, tuanku duk tekan sangat tasawuf Ghazaliyah tu. Tasawuf Ghazaliyah. Tasawuf Ghazaliyah tu apa daur, apa dia punya peranan dia dalam pengukuhan masyarakat hari ni, nak ditatbikkan. Nak tatbik dari segi sudut mana? Hari ni kita nampak masyarakat lah, tuan-tuan ni semua sidang pendengar ada Ustaz, kita sendiri boleh tengok macam mana hari ni masyarakat letih, penat kita Ustaz. Masyarakat hari ni mengata di antara satu sama lain. Satu sama lain tu mengata, mana kalau kita buka Facebook tu Ustaz, kalau tak kata ke orang tu macam bukan Facebook. Ustaz, poin yang besar dalam kekabutan hari ni yang berlaku ini adalah kerana ada setengah daripada kita, dia menyatakan seolah-olah jalan penebaran dakwah, jalan islah ini yatawaqqaf ataupun yata'ayyan ala syai'. Mana dia hanya tertentu, tergantung atas sesuatu. Tanpa sesuatu tak ada jalan. Itu salah. Itu silap. Sedangkan Allah Ta'ala telah bukakan lapangan dakwah ni dengan begitu luas. Adu'u ila Allah, apa saja macam kita sebut tadi lah. Kata Al-Habib Muhammad Abdullah Al-Idrus, setiap sesuatu yang dibenarkan oleh syarak, maka dia boleh dijadikan sebagai wasailud dakwah, antara alternatif dakwah. Yang penting ghayah kita itu sama. Ghayah itu iaitu mengajak manusia kepada Allah, tetapi cara nak bagi kejenuh ni sebab macam-macam jalan boleh. Nak lalu jalan lama boleh, nak lalu jalan highway boleh. Jadi orang lalu jalan highway jangan duk marah orang lalu jalan lama tu. Adalah hal dia. Orang lalu jalan lama dia tak boleh marah orang yang lalu jalan highway. Jadi itu dipanggil sebagai wasail. Dan menjadi satu kesalahan besar dalam dakwah bila kita mula mengajak kepada wasail lah. Mengajak pada wasail. Jadi dia tak tertentu Ustaz. Dia sebenarnya gitulah. Mana kalau kita nak ambil jalan kefahaman kita yang supaya adanya toleransi ni, kita tidak boleh memberi penekanan bahawa itu saja satu-satunya jalan. Dan tak mungkin hatta kalau kita berbicara soal orang politik pun tak boleh dia kata hanya dengan jalan kepartian menguasai negara sahaja yang mampu untuk datang ke Islam. Tak boleh. Hatta kalau kita bahas makna siasah tu sendiri kan, as-siasah ni kita tak jumpa ulama-ulama dulu datangkan ta'arif dari segi sudut syar'i. Cuma adalah sebutan-sebutan gitulah. Macam Imam An-Nawawi, saya pernah tengok Imam Nawawi sebut dalam syarah Muslim, waktu hadis yang wa kanat banu Israel, Bani Israel ni tasusuhumul anbiya, maknanya yang mengawal selia mereka ni para nabi. Jadi Imam Nawawi ada ta'liq sikit, iaitu as-siyasah tu al-qiyamu ala syai' bima yuslih. Jadi maksudnya dia tak tertumpu kepada makna politik yang ada hari ni sahaja. Kita baik sangka kita, tapi apabila jadi isu sikit, saya beri penerangan bagaimana kita nak luaskan konteks dakwah tu dalam politik ni kan. Politik ni kita luaskan, maka pertembungan dihujani beberapa tomahan bahkan ada begitu, tapi saya redha lah Ustaz. Taklah satu masalah, tapi bila kita harapkan program sebab menanya biar maftuh terbuka. Maknanya masalah husnul tadbir, maksudnya nak mengkaitkan maksud tarikh bagi politik itu mana sebaik mana menjaga keadaan suasana kan, untuk sampai ke maklumat kepada masyarakat ikutlah berbagai-bagai cara.
Betul, sabar. Ya. Maksudnya dia tak tertentu di atas jalan itu. Maksudnya tak semua tok guru pondok ini perlu jadi YB sabar kalau nak buat dakwah. Bagi saya lah. Yalah. Tak semua tok guru pondok kalau nak buat dakwah, nak buat kerja-kerja islah, kena ada jawatan dulu. Kalau tak ada jawatan tak boleh buat kerja dakwah. Ini salah ni. Sebenarnya kita akan buat kerja dakwah di atas perintah Allah SWT kepada kita itu dengan kemampuan yang kita ada, Kemampuan yang kita ada. dengan apa yang ruang yang kita ada. Ya, Ada Ustaz. orang ruangnya lebih, ada orang ruangnya sempit, ada orang ruangnya sederhana, maka dia akan tetap menjalankan mas'uliyah, tanggungjawab ummah itu. Jadi kalau kita kata hanya dengan bila orang tu memiliki kuasa pemerintahan baru dia boleh tatbikkan siasah syar'iyah itu. Jadi pertama saya kata, habis kalau orang yang duduk dalam negara yang dikuasai oleh orang kufar, adakah kita kata maka awak tak boleh buat dakwah lah? Sebab apa? Awak tak ada kuasa. Orang duduk di Amerika, sahabat, tetap dakwah berjalan. Tapi dengan Di Rusia saya tengok Di Rusia. kemasukan Islam. Ya. Begitu ramai Ustaz ya. Ya. Di Eropah. Kenapa dakwah dijalankan juga? Adakah itu kita tak namakan sebagai siasah syar'iyah? Maknanya kerja-kerja islah tetap berjalan. Tapi dengan keterbasatan yang apa yang dia ada, ruang yang dia ada, tetap berjalan. Adakah kita kata berarti maka tak boleh ditegakkan siasah di bumi Amerika kerana apa? Kerana kita tak memiliki kuasa. Begitu yang kedua, kalau kita melihat bagaimana disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, kitab-kitab sejarah kan. Seperti dalam kitab Ad-Dalail Nubuwah yang menceritakan tentang ketika mana Rasulullah di Mekah. Rasulullah ditawarkan dengan pemerintahan. Kan? Yang Utbah Ar-Rabi'ah waktu dia datang, dia mewakili daripada pihak kafir musyrikin, dia kata biar aku datang jumpa dengan Rasulullah sebab aku ni ada hubungan yang rapat. Dia pun panggil Rasulullah ibnu akhi. Ya ibnu akhi, kami nak tawarkan kepada kamu ni, kalau kamu nak wanita yang paling cantik, kami nak kahwinkan kamu. Kalau kamu ni nak syaraf, kemuliaan, kami nak beri kamu kemuliaan sehingga tak ada orang yang lebih mulia pada kamu. Kalau kamu tujuan berdakwah ni kerana harta, kami akan beri kamu harta sehingga tidak ada orang lebih kaya pada kamu. Dan semua keputusan duduk di tangan kamu. Dan jikalau penyakit kamu ni berdakwah kerana penyakit, mungkin ada rasukan jin ke apa, kami akan datangkan ubat sebaik-baik. Sebaik-baik, orang panggil muraqi lah. Orang-orang yang nak merawati kamu ni supaya hilang penyakit kamu ni. Kalau kamu nak kepada kerajaan, last kali tu, kalau kita baca, kalau kamu nak kepada kerajaan, kami akan bagi kepada kamu kerajaan dan kami akan jadi orang di bawah kamu. Maksudnya kalau kita fikir mudah-mudah, Rasulullah terima je lah. Terima tampuk pemerintahan, kuasa. Kemudian kita jalankan Islam. Tapi sebab Rasulullah tidak melihat bahawa itu sahaja ruang yang untuk menyampaikan dakwah ila Allah. Itu maknanya kat situ bukan itu tahdah, dia tidak dipanggil sebagai muta'ayyan, sesuatu yang memang itu saja yang boleh. Kerana Nabi ditawarkan dengan pemerintahan. Nabi tak nak, bahkan Nabi diam. Nabi kata Utbah dah habis dah bercakap. Dah habis dah. Nabi pun telah baca surah Hamim Sajadah kan, surah Fussilat sampai ayat Sajadah. Tidak ada apa yang dijawab oleh Rasulullah dengan tawaran tersebut. Nabi cuma baca Quran, baca surah Fussilat sehingga Utbah bin Rabi'ah ni pulang. Dia balik pergi jumpa dengan kaum musyrikin. Dia kata, dia kata kamu tolong benarkan aku untuk hari ni, walau lepas pada ni kamu dustakan aku. Apa nasihat dia? Dia kata khalas, biarkan lelaki ni, sebab dia nak buat kerja dakwah, biar dia tak akan berhenti daripada kerja dia. Maksudnya diberi tawaran pemerintahan tapi Nabi tolak kerana Nabi tahu, Nabi nak didik ummah bahawa dalam menyebarkan islah ini tidak terhenti dengan kuasa. Bila kamu tak ada kuasa, kamu buatlah dengan kadar yang kemampuan kamu. Sebab tu dinamakan sampaikanlah daripada aku, kata Rasulullah, walau dengan satu ayat. Itu satu ayat itu satu rahmat Allah kepada kita, bahawa kita ni boleh menyampaikan bagi pihak Rasulullah walaupun sikit. Maknanya mengikut kadar kemampuan. Kadar kemampuan. Maknanya sampaikan daripada aku walau satu ayat. Satu ayat itu menunjukkan takhfif, kata ulama kan. Takhfif maknanya bila Nabi sebut walau satu ayat, itu takhfif. Tapi baligh anni itu bila kata sampai walaupun sikit, tapi bila sebut anni
Mana kat situ ada tashrif, maknanya ada satu kemuliaan. Setiap kali kita bercakap bagi pihak Rasulullah. Sebab tu orang ahli dakwah ni dia kena jaga tutur cara dia. Dia kena jaga kelakuan dia, dia kena jaga dia nak komen dalam Facebook. Kenapa? Kerana dia sebenarnya berdakwah bagi pihak. Kadang-kadang apabila dia akan mencerminkan pribadi kita. Apa dia cakap, orang akan menilai masyarakat kan apa kita ni sebagai yang orang beragama, pakaian kita, tingkah laku kita, tiba-tiba apa yang disebut tu tak mencerminkan kepribadian dia. Itu Ustaz, kita tengok benda-benda macam ni Ustaz, maknanya kita terkadang kena keterbukaan sebenarnya. Manhaj dakwah ni luas yang perlu sama-sama kita tatbikkan oleh masyarakat supaya terhasil. Betul. Keadaan suasana sekarang Ustaz. Betul. Lepas tu sabar. Ya, cuba tengok macam dia tak boleh ada satu sikap lah. Kalau yang kita tengok lah, sikap yang tak baik lah, ini yang negatif lah Ustaz. Bila orang tak bersama dalam perjuangan kita, kita akan anggap itu sebagai musuh kita. Ini salah lah Ustaz. Kalau orang faham konsep bahawa semua kita hari ini berjalan dalam konsep-konsep dakwah yang ada hari ini, ini semua wasail, bukan maksud, bukan tujuan, sepatutnya kita tak ada masalah Ustaz. Ada orang dia tak nak nak berdakwah tapi bukan cara saya. Alhamdulillah, sebab kamu duduk dalam dakwah ilallah. Bahkan kita akan senang hati dengan sahabat kita tu, sebab dia pun sekarang ni dalam perjuangan dakwah juga seperti saya juga dalam perjuangan dakwah. Jadi tak perlulah Ustaz Bah, contohnya Ustaz Bah minta maaf dah cakap tak perlulah. Bila orang bila kita tak bersama dengan UMNO contohnya Ustaz Bah. Jadi orang UMNO marah, dia kata seolah kita ni orang PAS pula. Ataupun bila kita duduk berdakwah bersama dengan orang UMNO, dia orang PAS marah pula pasal dia kata kita tak bersama dengan dia. Tak ada. Khususnya kalau orang pondok ni Ustaz Bah, mudah cerita dah. Orang pondok ni, siasah orang pondok ni Ustaz Bah, dia akan berbaik sangka, dia akan bercampur dengan semua lapisan masyarakat. Siapa konsep kita Ustaz Bah, siapa yang menjadi pimpinan pada ketika itu, pada saat itu, kita akan hormat dia sebagai seorang pemimpin. Ya. Itu hadis Rasulullah itu. Kan? Hadis Rasulullah bahawa kita ni perlu meraihkan orang mengikut kuasa dia. Rasulullah SAW meraihkan hatta Abu Sufyan. Siapa nak selamat pergi rumah Abu Sufyan, padahal rumah mana-mana pun selamat. Siasah Nabi. Kenapa dia tahu Abu Sufyan ni banyak pengaruh? Bila mari hari Fathul Makkah, siapa nak selamat pergi rumah Abu Sufyan. Tengok siasah Nabi SAW. Orang pondok ini mereka nak amalkan, mereka bawa tata cara kehidupan Rasulullah itu, siasah Nabi itu dia bawa. Maknanya kita, mana-mana pemimpin yang ada hari ini di Pahang, dalam konsep negeri Pahang yang memimpin negeri Pahang ini adalah kerajaan UMNO lah, betul dia kata kerajaan UMNO. Jadi kita, siapa hari ini menteri besar kita, orang panggil menteri besar Tuanku Sultan. Siapa untuk hari ini adalah kita punya Tok Wan kita. Maka kita akan datang bila dipanggil orang pondok ni, bila nak membentuk kerjasama untuk nak buat program bersama dengan kerajaan negeri, bukan bersama dengan politik UMNO. Kat situ kena faham. Kita bukan datang atas dasar ini politik UMNO. Saya rasa Ustaz Bah tak pernah datanglah ke majlis Musyawarah Agung UMNO. Ustaz Bah tak datang ke majlis hari raya UMNO. Tetapi atas jemputan Esko Agama, atas jemputan Menteri Besar. Siapa pun naik Menteri Besar nanti, kalaulah mungkin dah Ustaz Bah, mungkin nanti ada parti-parti lain pula yang akan menguasai negeri Pahang. Ala rasi wal ain. Sebab ketika tu dia adalah pemimpin kita Ustaz Bah. Kita tak pandang dia punya, selagi mana dia tak menyuruh kita kepada buat maksiat, selagi mana dia tak suruh kita mendahakai Allah, tak menyalahi sunnah baginda Rasulullah, kita akan jadi orang yang taat, orang muti kepada pemimpin. Ini konsep kita begini. Bukan macam kita ni main dua kolam lah, macam-macam lah Ustaz Bah. Tengok komen-komen tu Ustaz Bah tu, teruk-teruk belaka tu. Ini main dua kolam lah. Ada. Ni penjilat lah. Ini salah faham. Ini kita ni akan berurusan mana-mana pemimpin yang dilantik, dan dia itu kalau ikut dalam hierarki tu, MD negeri Pahang ni memang ada dalam hierarki Ustaz Bah. Maknanya selepas masuk dalam ulil amri tu, kita jangan nafikan benda tu masuk dalam ulil amri tu. Maknanya daripada Tuanku Sultan apa semua tu kan ada masuk agama Islam. Siapa yang akan menguruskan
pentadbiran negeri, pengurusan, dari segi pengurusan siapa? Menteri Besar. Sebab tu Menteri Besar tu mestilah dilantik akhirnya oleh Tuanku Sultan memperkenankan Menteri Besar. Jadi Menteri Besar siapa ini? Ini bukan Menteri Besar UMNO. Kalau dah jadi Menteri Besar siapa pun, naiklah siapa pun sahabat lepas pada ni, ahli-ahli politik, maka kita ala ra'si wal ain, selagi mana dia itu adalah Menteri Besar dan selagi mana dia tak suruh kita untuk buat. Jadi kita kena bezakan antara ulama-ulama pondok menghadiri majlis politik dengan majlis kerajaan. Ini tak boleh jadi manusia yang sempit. Maksudnya bila hadir ke majlis Menteri Besar, itu namanya hadir majlis politik. Ini salah. Bersama dengan satu kelompok ni ataupun susuk tubuh ni dikata kita bersama dengannya. Bahkan kita ni dah sedia maklum. Kalau saya lah sahabat, saya di Basrah, YB saya, YB Andan Surah. Jadi kita rapat, kita hadir maulid bersama. Sebab apa? Sekarang atas dasar kapasiti dia itu adalah YB, pemimpin tempat saya. Khususnya ulama pondok, ulama ahli sunnah wal jamaah, atas dasar daw cahaya tasawuf tadi, bahawa kita ni mesti jadi pendamai, sahabat. Itu je. Mungkin kita ni, kita mesti jadi pendamai. Kita tak boleh jadi orang yang nak menyarakkan lagi api permusuhan. Kita mesti jadi pendamai sebab kita mengaji tasawuf. Itu penting tasawuf Ghazaliyah tu. Kita mesti jadi pendamai. Mana boleh? Kalau awak tak redha dengan saya kerana saya tak kata pada orang, memang selama-lamanya awak takkan redha sebab saya takkan kata ke orang. Saya takkan kata ke orang UMNO, betul tak? Sahabat, kita punya manhaj. Saya takkan kata ke orang UMNO. Saya takkan kata ke orang PAS. Sebab pertemuan kalian pun masih lagi ijtihadat. Bukan qata'i. Ijtihadat. Kalau orang ni kata dia bawa Islam, orang ni pun kata dia bawa Islam. Habis siapa yang betul-betul bawa Islam? Itu pertemuan siasat. Dahulu kala maksudnya mereka ni posisi mereka tu dengan dakwah mereka. Kemudian mereka terlibat dengan jihad. Tapi kadang wakil suasana tu Ustaz. Syekh Ahmad Zain Fatah, Daud Fatani rahimahullah ni, kalau kita perhati jalan 3 kali. Beliau waktu di Mekah kan, makam dia Taif kan. 3 kali balik ke di Fatani menyaksikan peperangan dan terlibat dalam peperangan. Bahkan Syekh Samad Palimbani pun dikatakan syahid, gugur syahid pada perang waktu itu. Maksudnya dia suasana tu, keadaan suasana yang wakil berlaku ketika para ulama duduk dalam menepani. Dan kita nak bincang Ustaz Wais tentang manhaj ni Ustaz Wais. Jelasnya kita kata kita hanya sebut ahli sunnah wal jamaah cukup dah. Mana kita nak luaskan lagi ahli sunnah wal jamaah ni, maksudnya pada firqah-firqah yang lain supaya tidak ada berbalau Ustaz Wais. Kita kata biarlah kita ramai, kita kapal besar Ustaz Wais. Maknanya kapal besar kita raikan supaya kita ada sokongan dan sebagainya. Tapi apa di kegusaran? Saya terlibat dengan kita persatuan Ustaz Wais, berbincang dengan guru tua di Terengganu, di Kelantan. Apa yang kala tuju kita ni kadang-kadang ahli sunnah wal jamaah main hengit-bengit tak habis. Maknanya seolahnya orang politik ni tidak menghormati dan tidak memandang pada tentang kepekaan guru tua ni. InsyaAllah kita bersyukur betul lah. Bersyukur. Boleh kita katakan di Pahang ni dicemburui dah. Kalau kita tanya untuk guru kita, ulama-ulama kita yang di luar Pahang, mereka sangat cemburu dengan perkembangan pengukuhan ahli sunnah ni. Kita masya-Allah, kita dari segi sudut hierarki daripada atas, maknanya titah tuanku sendiri sahabat. Titah tuanku sendiri bahawa mesti manhaj pengajian di masjid, di surau dan juga 30 hari 30 subjek sahabat. Dan 25 hari itu subjek tafsir dengan tafsir hadis. Maknanya penekanan kepada ahli sunnah wal jamaah tu pasal kita ni alhamdulillah kita sangat di kalangan kita ni ulama-ulama yang duk berbincang tentang ahli sunnah macam Ustaz Bawi tadi, kegusaran ulama pondok apa semua, sebab dia tahu sahabat, dia tahu peranan orang panggil macam daur. Contoh kalau kita ambil dari segi sudut mazhab, peranan mazhab dalam penyatuan ummah, dia tahu kat situ tu. Dia sebenarnya penyatuan ummah tu. Ada tak mazhab ni bila kita beramal dengan satu-satu mazhab ni sahabat, kenapa kita suruh untuk guru bila mengajar kat masjid Syafi'i, mengajar mazhab Syafi'i, baca kitab Syafi'i? Pasal dia bukan hanya
dia beri impak pada sudut pengamalan tu. Nabi yang kata semayang gini takbir, bukan semata-mata itu. Sebenarnya dia beri impak kepada kesatuan ummah tu. Bahkan cuba kita tengok Ustaz Abah, kita nampak kalau tak ada usaha-usaha penyatuan mazhab ini yang kita kata Syafi'iyah, kenapa Syafi'iyah, kalau kita kata tidak ada usaha-usaha Al-Ghazaliyah tadi nak mengukuhkan apa makna tasawuf. Hari ni Ustaz Abah, bukan penyakit ini bukan kepada masyarakat, kepada asatizah. Ustaz Abah, asatizah kita memang tak jaga lisan. Asatizah kita yang senang untuk berlaku pertembungan, dia suka kalau orang komen dalam FB dia, orang bertempur dalam FB dia suka. Salah, dia suka, dia tengok, dia baca komen-komen kutukan ni, tapi dia redha je, tak ada masalah. Dia kata tak apalah, silalah, saya hanya bagi tajuk je. Macam mana masyarakat boleh redha dengan sesuatu benda yang boleh menjadi sebab kehancuran ummah? Wa iza tasabbat ummati saqatat min ainillah. Bila umat aku ni saling mencaci di antara satu sama lain, maka dia akan gugur daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kan? Yang bila kita berbicara soal Asy'ariyah hari ini, kenapa? Sebab kita nak menangkis fahaman-fahaman yang tak betul ya, Ustaz. Fahaman-fahaman ilhad, iaitu fahaman-fahaman tajsim yang menjisimkan Allah. Jadi sebab tu asas 3 arkanuddin tu ditekankan, dia punya manhaj dia itu oleh para ulama, bukan daripada sekarang, daripada dulu, sahabat, daripada dulu lagi. Mana kalau kita kata cerita ni dah selesai, cuma kita hari ni di lapangan orang panggil istikrar, maksudnya nak bagi pengukuhan, sahabat. Kita hari ni nak bagi ketetapan, dan inilah usaha tok pondok kita. Sebab tu jangan salah faham kata 3 elemen ni yang orang dok sebut sebagai fardu ain, sampai orang dok nganjing-nganjing, sahabat. Tauhid fiqh tasawuf amal dengan mazhab yang satu, dengan mazhab yang satu, dengan pegangan yang satu, itu sebenarnya mengurangkan pertembungan, sekaligus akan menjadikan masyarakat ini duduk dalam aman damai, dan itulah asalnya. Itulah asalnya. Kalau kita melihat daripada kitab yang Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pernah baca, Kiai Abu Hashim Asy'ari kan, yang menyatakan pada sebelum 1923-24 tak ada apa pun. Tak ada apa, sebab semua orang bermazhab dengan mazhab yang sama, akidah yang sama, tahlil boleh, talqin boleh, ini boleh. Jadi bila hari ni yang kita sampai kena buat podcast ni, Ustaz, bila yang sampai hari ni kena bahas dalam istiqamah hari ni, bila sebab ada orang yang nak buka satu jalan baru yang bukan jalan kepada penyatuan mazhab. Kalau orang berbicara soal Syafi'i, dia tak terbunuh. Tapi hari ni boleh orang menolak tahlil kerana dia kata Imam Syafi'i tak sampai. Boleh pula orang ini menyatakan pokok tertentu sebab dia berasaskan kepada Imam Syafi'i. Itu pun kat situ pun dia dah banyak kelolongan ni. Disebut Imam Syafi'i sebab kita ni amal kita pegang ni dia Syafi'i. Ataupun al-madhhab asy-Syafi'i. Ya nisbah. Al-madhhab asy-Syafi'i maknanya disandarkan kepada Imam Syafi'i. Maknanya bila disebut Imam Syafi'i, ada marhalah naqal, ada marhalah ta'sis dulu, ada marhalah naqal, ada marhalah istiqrar. Maknanya dia ada mujtahid mutlaq. Lepas mujtahid mutlaq dia ada ashabul wujuh. Ini anak-anak murid Imam Syafi'i. Lepas tu dia panggil ashabul tarjih. Yang nak mentarjihkan, yang nak memastikan yang mana pandangan yang kuat, mana pandangan yang lemah. Ni duduk pada Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Maknanya Afwan, maknanya seolah-olah kitab Bunyatul Musalli, kitab-kitab yang kita kata kitab yang berlegar, yang ulama salaf buat tu, maknanya dia ambil dah masak. Kita makan. Yang dah sulit dah. Dia sulit. Disaring Dah cantik dah. Tinggal lagi zaman tak lagi kalau nak tahu dia punya istilah semua dah ada. Tinggal lagi nak makan. Yang telah diproses daripada bahan mentah. Dan itu kalau kita baca kita jauh yang tertolak Sabila dan Muhtadi. lari daripada semua apa yang ada dalam anak Al-Qur'an, ada manhaj. Dia disiplin. Sabar, mazhab ini bukan sembrono. Dia disiplin. Maksudnya semua bila kita betul-betul beramal satu hukum tu, itu sebenarnya hukum yang betul-betul dah matang. Namanya ulama-ulama dah saring, dah sulit betul-betul sehingga jadi yang sampai pada kita. Itu mazhab. Jadi orang duk kata Imam Syafi'i kata tak sampai. Itu maknanya orang tak faham apa itu mazhab. Bahkan Ustaz, yang sedihnya apabila
kalau kita disuruh masjid tak habis bab wudu, Ha, kan? Kalau tak habis bab duduk di dalam bakar, ya Allah ada, ya Allah ada. Kata siapa Asy'ari kan? Siapa dia Imam Abu Hasan Asy'ariyah. ya. Itu benda yang perlu kita ingat kita podcast kecil lagi. Betul. Maksudnya tentang kita panggil yang benda-benda yang kita dah halusi kan. Ya. Jadi alhamdulillah saya rasa dalam keadaan pencerahan yang kita hebat lah Fadil Karam Ustaz Wais, pihak kami dari ulama Dawiyah mudah-mudahan memberikan mengucapkan ribuan terima kasih bagi saya insya-Allah pencerahan yang begitu hebat ya daripada beliau tentang bagaimana kita bersiasah, bagaimana kita bermazhab ya. Jadi suatu ilmu yang bermanfaat insya-Allah di ruang dan peluang masa yang akan datang kita akan podcast lagi Ustaz. Daripada kami ucapkan marhaban dan jazakumullah khairan jazak di atas kesulian Fadil Karam untuk gelar ulama dia doakanlah mudah-mudahan Allah mudahkan dakwah kita di alam maya ni adanya apa namanya podcast kan sebagainya Allah Taala pemudahkan lagi. Sebab asratnya Ustaz macam ni lah kalau berkunjung kita ambil 5 minit 6 minit untuk kita kongsikan, kita rakam sebagainya. Jadi mudah-mudahan dapat pertemuan akan datang. Allah Taala memberkati. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.